Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja Puteri, Inspirasi Negara Madani oleh Ahmad Suzana. Gelora ombak yang menghempas, karang teguh tidak runtuh. Langit luas menepis badai, tetap gagah memayungi dunia. Dan pepohonnya rendang, setia buat insan yang berteduh. Begitulah remaja puteri, lembut wajahnya, namun kuat jiwanya. Biar diasah cabaran zaman, biar diuji arus kehidupan, tetap berdiri penuh keyakinan. Remaja puteri bukan sekadar nama, bukan hanya insan yang dipandang lemah, tetapi permata bangsa, penyeri agama, harapan keluarga, dan inspirasi negara madani yang tercinta. Menghayati langkah para Sri Kandi, kebijaksanaan Siti Khadijah menjadi teladan. Pengorbanan Sumayya menyala obor perjuangan, kasihnya Hajar mendidik Ismail penuh ketabahan. Melangkah dengan ilmu dan akhlak, menerima cahaya generasi madani. Jika lelaki diibaratkan gunung yang gagah, maka perempuan ibarat langit yang luas, memayungi dunia dengan kasih sayang, menguatkan insan dengan ketabahan, menyuburkan kehidupan dengan pengorbanan. Wahai remaja puteri, teruskan menakar impian, kerana di bahu dan letak harapan bangsa, terletak masa depan negara, terletak sinar negara madani. Sekian, terima kasih.